Hello guys, banjir datang balik. So kalau nak redha pun ada teknik dia. Kalau banjir lebih parah sikit ataupun tayar, better korang jangan redang. So kalau korang nak redha banjir, air paras sini tak ada masalah. Tapi andai kata banjir dah melebihi kereta dah, apa yang perlu buat, better towing lah, jangan start engine tu. Sebab kalau start engine tu akan repair lagi mahal lah, akan rosak engine. Dan sini aku tunjuk kenapa. Korang nampak ni air filter punya laluan ni. Kalau air banjir dah lebih takat tu, dia boleh masuk dalam air filter punya laluan, boleh masuk dalam enjin lah. Kos repair pun boleh jadi lagi mahal. Okay, kenapa saya tak recommend start kereta lepas banjir? Sebab satu, kerana sistem elektrik kereta terdiri pada bateri, fuse dan delay lah, dan sensor. Yang benda yang akan rosak dulu adalah fuse lah. So kalau nak menjimatkan kos, better towing saja, towing ke bengkel. Okay, nombor 2 pula sebab sistem enjin. So kalau air dah paras tinggi, paras sini, dia boleh masuk intake. Dan bila dia masuk intake ni tempat udara saja masuk. So kalau ada air masuk, dia akan bercampur dengan minyak enjin lah. So bila dah bercampur dengan minyak enjin, boleh risiko untuk enjin rosak lah, kena overhaul ataupun tukar enjin terus. So kalau nak jimat kos, better bawa ke bengkel sebelum kerosakan yang lebih lanjut berlaku.